Hai, masak apa tu? Hokkaido Milk Toast Bread Pudding. Kita pakai Hokkaido Milk Toast Bread atau kosong ataupun apa-apa roti yang you ada lah. Kita susun selang-seli macam tu. Lepas tu kita kocok gula dan telur, taruh sikit garam dan taruh sikit vanilla essence. Kita kocokkan dia sekejap, masukkan susu. Lepas tu kita gaulkan lagi sampai larut gulanya. Tuangkan atas roti, biarkan dia terendam dalam 10 minit. Lepas tu kita taruh little blobs of butter, biar di atas dia garing nanti. Lepas tu kita taruh dalam air fryer dalam 170 degrees setengah jam. Wow, tengok tu. Ui, kita sejukkan dia. Lepas tu selamat mencuba. Dadah.